Ambon bersabar. Words. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua. Pada hari ini, buat pertama kalinya Hazim akan menyertai backpackers secara solo. Tak ada siapa-siapa kat sini, Hazim seorang je. Dan tempat yang dipilih pada kali ini adalah Freiburg di Baden-Württemberg. Dan sekarang ini kalau anda lihat di sekeliling nampak cerah, tapi sebenarnya baru pukul 6 suku pagi gitulah. Kalau kat Malaysia dalam pukul sekarang ni dalam keadaan macam ni pukul 8. Jadi pada hari ini Hazim akan menghabiskan sepanjang hari di Freiburg dan kita akan lihat apa yang menarik yang terdapat di Freiburg. Tapi sebelum tu pada kali ini ada sedikit cabaran pada Hazim. Solo backpackers ni adalah pengalaman yang agak menarik dan berbeza daripada sebelum-sebelum ni, di mana sebelum-sebelum ini Hazim biasanya mengikuti backpackers bersama dengan kawan-kawan. Tapi pada hari ini sedikit mencabar, pengalaman baru. Hazim menyertai secara bersendirian. Orang kata apabila kita solo secara bersendirian adalah cara yang terbaik untuk mengenali diri kita sendiri. Jadi itulah Hazim mengambil inisiatif dan mengambil keberanian untuk menyertai secara solo. Dan kalau ke Freiburg ni agak jauh daripada Mainz, kerana Hazim bergerak pukul 12 malam dan sampai di Freiburg pukul 5 pagi gitu. Jadi nak tahu apa yang menarik di Freiburg bersama dengan Hazim seorang, jom. Sometimes love goes behind your back. I guess that's just the way we find out who. Okay, seperti yang anda lihat di sebelah sana adalah di Munster, iaitu Freiburg punya cathedral yang main kat sini. Dan di sebelah sana pula, nampak adalah masjid yang mana daripada sini dah mulanya kawasan Black Forest. Kalau orang datang Freiburg, biasanya dia akan cari dua benda je yang dia akan cari. Contoh sikit adalah Black Forest, yang kedua adalah Black Forest Cake. Black Forest ni macam hutan yang pemandangan sangat cantik. Orang kata memang hutan tu hutan hitam lah, macam dalam scene Twilight kan. Memang cantik lah. Dan itu dah yang saya akan cari pada hari ini, Black Forest. Saya harap jumpa lah. Kalau anda lihat di sana ada macam kawasan nak naik travel car. Dan kita akan tengok lah kat sini berapa bayar dia kan. Kalau murah kita naik lah, kalau tak kita panjat saja. Okay, kita dah beli tiket naik cable car ni. Kita akan naik, dah sampai. Jom. Subhanallah, daripada sini saja pun kita dah nampak pemandangan keseluruhan kawasan Freiburg. InsyaAllah cantik kan. Ini belum tinggi, ni pukul paling tinggi ni. Dah dapat overview dah. InsyaAllah cantik. Tapi malang sekali tiket ni untuk naik je, turun kaki. Apalah, InsyaAllah. Sekarang cuaca dah start panas, jadi Hazim dah mula buka baju sweater dia. Dan sekarang ni kita dalam hutan nak cari puncak dia. Sebab kalau tengok dekat sini macam tak ada petanda yang kat atas tu ada lagi bangun something. Kita tak tahu kita jalannya. Dan kalau tengok jalan ni pun macam wow, mana nak sampai ni, bila nak sampai ni. Tak apalah, kita cuba sejauh yang boleh lah sampai kat atas sana, InsyaAllah.
till we dies. Turning pages, bruises fade, and I made it through the deep. I earned my stripes from battle cries. This skin is thick. Why is it all worth? Alhamdulillah, harapan kembali bersinar. Saya jumpa satu pakcik tu. Dia cakap InsyaAllah dah lain jalan betul, dan kita akan pergi ke Schlossberg Tower. Di mana Schlossberg Tower adalah yang kiranya tertinggi sekali lah. Kalau macam tadi dah nampak view, yang tempat tadi kita pergi nampak view semua. Ni kira lagi atas lah. Nak harap betul lah tempat tu, InsyaAllah. Jom. Tadi nampak macam ular, rupanya kayu. Cuak betul. Dah sebelah-sebelah je. Okay, dah berhenti membebel. Jom. Okay, sekarang kita dah sampai di pit stop. Nampak di pit stop kita ada air. Boleh minum kot? Wow, sini. Sedap lah. Tengah-tengah hutan macam ni ada pula pipe air ni. Tapi biasanya kalau macam fountain macam ni, biasanya boleh minum air. Melainkan kalau ada setengah tu, dia akan tulis siap-siap kain tering wasser, maksudnya tak boleh minum. Jom kita lihat dulu dekat sini, dan kita akan teruskan misi mencari Schlossberg Tower. Manalah yang lain ni, seorangnya tak confident betul. Okay, sekarang take 5 lagi. Kita berada di checkpoint tengah-tengah. Belakang sana adalah Schlossberg Tomb, dan sana adalah Schlossberg. Dan tadi masa datang sini ingat tak cuba jalan dah, sebab jalan nak ke sini sangat tak nampak macam jalan lah. Tapi yang sebab ada jejak-jejak, yang follow jejak-jejak tu sampai kat sini. Ada orang tadi sikit-sikit, dia beritahu kat belakang ni adalah Schlossberg Tomb. Itu Schlossberg Tower. Dan kat depan tu Schlossberg. Okay, sekarang ni kita berada di kesan peninggalan tapak Schlossberg. Kat sekeliling adalah batu-batu kat tepi-tepi tu lah. Kat belah sana ada macam benteng, macam kubur sikit. Nak Azim baca ke? Der Stock, der zum unteren Schloss gerichtete Teil des ab 1679 erbauten oberen Schlosses bildete eine geschlossene Festungsanlage auf einem quadratischen Grundriss. Nach seiner Form wurde der Stock Fort die Elteule oder Fort Kara genannt. Tapi kalau lihat dalam gambar ni, memang castle tu nampak besar. Sekarang kita berada dekat sini. Dulunya macam ni lah bentuk dia, tapi sekarang dah tak ada bentuk dah. Yang kesan ni. Jom kita pergi belah sana pula, pergi kat tower. Mungkin tower tu still kesan peninggalan ni lah. Alhamdulillah. Akhirnya pencarian selama 3 jam kot membuahkan hasil. Akhirnya sampai juga di Tower of Schlossberg. Wow, nampak tak masuk je. Sedihnya. Tapi inilah, kalau naik sampai atas memang nampak overview semua. Kalau tak masuk lah, sayang. Yang dah lihat di belakang tu lah adalah Schlossberg Tower. Kalau nak sampai atas memang nampak overview satu fiber memang clear. Tapi malang sekali tengah dalam renovation. Tak boleh masuk pun. Tu. Apalah, next time InsyaAllah. Jom kita turun ke bawah, pergi ke Altstadt pula. Alhamdulillah, nampaknya sampai di sini saja pengemaraan saya di Bukit Freiburg. Dan sekarang ni saya akan turun balik ke bawah, dan kita akan melawat pula sekitar bandar-bandar di Freiburg. Okey, jom. From the storms I pray, yeah, I want to save
Saya dah nampak dalam video ni dekat sini mereka mengadakan like pasar pagi lah, mana mereka menjual berbagai barangan, makanan, kraftangan dan seumpamanya. Kebetulan pula datang hari ni ada diorang buka market, so sangat meriah kat sini. Dan juga di sini yang nampak ni adalah Freiburg Cathedral, atau lebih dikenali sebagai The Munster. Cathedral adalah antara yang bangunan terselamat selepas Perang Kedua. Ya. Oh ya, yang di sebelah kiri ni pula adalah Historisches Kaufhaus, antara tempat attraction yang perlu dilawati apabila berada di Freiburg. Dan attraction yang paling penting dekat Freiburg ni adalah ni lah, longkang ni, ataupun dipanggil sebagai Bechel. Yang mana longkang ni nampak macam longkang, tapi sebenarnya mengalirnya air yang sangat bersih. Dan kalau orang tengok, kalau kita sebut Freiburg, memang dia cakap inilah special dia, iaitu Bechelnya. Mitos mengatakan siapa yang pijak sebelah kaki dalam Bechel ni, dia akan berkahwin dengan perempuan Freiburg. Cuba try. Dah pijak lah, tu legend je. Tapi seronok lah tengok budak-budak main dekat Bechel ni kan. Ada yang main kapal dan renang kaki. So apa kata kita renang kaki lah dulu. Okay, sekarang kita berada di Freiburg. Dan jika kita lihat, sekarang kita berada di tengah bandar, di mana orang semua sibuk undang mandi. Dan tapi Hazim relax ya, renang kaki dalam longkang ni. Okay. Sebenarnya ini adalah antara tarikan di Freiburg. Mereka mempunyai longkang yang mengalirnya air yang sangat bersih. Dan kalau orang cakap Freiburg, memang Freiburg terkenal dengan ni lah, this drain dikenal sebagai The Bechel. Dan Bechel ni antara yang best dekat Freiburg, sebab kita boleh renang kaki, budak-budak boleh main bot, mainan, seronok lah. Dan sementara tu kita rehat-rehat sekejap, kita main air kat sini. Nampak bersih kan? Numek semayang lagi. Bau sekejap. Bau tak bau langsung. Fresh. Petang-petang pun cantik sikit. Di tengah hari terik sangat, silau. Kalau perasan kan, kat ujung sana tu adalah The Schlosser Tower yang Hazim naik tadi. Tapi tak nak berjaya sampai atas lah, sebab dia tutup kan. So daripada sini nampak lah dia punya tower tu, paling tinggi sekali di Freiburg. Macam Hazim cakap tadi lah, kalau siapa yang nak sampai atas sekali boleh nampak satu Freiburg perform. Subhanallah. Misi mencari Black Forest Cake pada hari ini di Freiburg tidak berhasil. Namun kita ada pengganti, iaitu Black Forest Ice. Bagilah kat sini, Black Forest Ice. Tu dia. Kita appetit. Okay, alhamdulillah, sekarang kita dah sampai di penghujung trip. Dan memang betul lah, seharian Hazim berada di sini, daripada pukul 5 pagi sampai pukul 12 pagi nanti, insyaAllah. Jadi sekarang pun baru pukul 9. Dan Hazim akan menghabiskan masa di sekitar bandar Altstadt di Freiburg. Dan untuk anda yang ingin datang, Freiburg memang satu tempat yang menarik, yang semua jadi cantik dengan bukit bukaunya, dengan keunikan Bechelnya. Dan terima kasih kepada anda yang terus setia dengan trip Hazim pada kali ini. Dan insyaAllah kita akan jumpa di trip yang seterusnya, insyaAllah. Bye.